apa yang membuatkan Terengganu ni special? Dia punya pantai dia. Pantai dia walaupun kat Penang pun kita hidup dalam pulau yang dikelilingi laut, dikelilingi oleh pantai-pantai. Tapi still tak sama, geng. Bersetuju tak? Cuba komen sikit. Setuju ke tak? Dia ada satu vibe yang dekat sini ni yang macam sangat peaceful, sangat-sangat menenangkan jiwa macam tu. On the way ke nasi minyak atas tu. Okay, sekarang shake lift. Tunggu geng-geng yang lambat lepas traffic light tu Mai. And go. Okay guys, sekarang day tu awal pagi kami berada di mana Pak? Nasi minyak atas gong. Nasi minyak atas gong. Sekarang pukul 9.45. Sekarang semua rider dah sampai, berada di destinasi yang kita ingin, yang kita nak pagi ni, betul pagi-pagi ya. Layan dulu sinematik. Kita sekarang breakfast lah kan. Consider breakfast lah. Memang breakfast lah kan. Baru pukul 9 habis. Jarang-jarang nak mula pesen. Jarang-jarang nak mula pesen. Jarang-jarang makan breakfast ni. Kami, sorry, kami breakfast sekarang pukul berapa? Pukul 7. 7.23. Nampak? Awal di sini semua motor Jepun. Motor Jepun lah. Lepas tu Tapi satu sini motor China yang bagus lah. Dia berkawan. QJ SRK. Oh, QJ tu tak select lah. Yang ni select lah. Okay. Macam mana review sikit tidak? Partner okey lah? Partner steady. Partner siapa partner? Mal, Isaac dengan Uti. Oh, partner tenang-tenang lah. Semua tenang. Makan. Ni partner macam mana? Partner Aku bilik. kan tukar, aku tidur dengan Ciko. Oh, tidur dengan Ciko. Ciko tak ada masuk bilik, tapi dia keluar duduk dengan aku. Dah, cerita sikit kejadian semalam. Oh, mengerikan. Bersambung lagi. Dia Sambung. Bermula pada handphone pecah. Kena juga. Tengok sikit, review sikit phone, kena langgar kereta. Habis. Macam butuh. Apa kejaduh? Kamu seksi wah. Habis agam. Dia akan tahu ibu nak main. Oh. Tidak pada rakam. Skrin dia tukar ni. Skrin nak bawah. Welu ni. Tu berline dah tu. Dah, skrin saja. Try. Tak boleh nak angkat. Miss call. Try kau. Boleh dengar, boleh mesej dengar. Bat, aku bukan nak kata Bat. Han nak kejap nak kata sisi. Cuba. Dah. Boleh dengar lagu je lah, Bat. Boleh lah. Hantar sebab apa, Bat? Sebab Tuhan seorang hantu kat phone. Dah kata dah. Pakai phone. Dah kata dah. Lain ada apa-apa. Sampai kami cakap tak mau dengar. Nah, ambil Apa lah. dah? Letak terus. Buat relax dah. Ni ada Ni berapa bajet? ni yang PJ Akasu hang ni angkat phone. Tadi hang dapat gaji lagi. 30. Ha? 30. 30,000. 30 ringgit. 30 bulan. Ha. Dah relax lu.
Jadi siru tu lah. Ni Itu nak pijat kasuh hang. Dah. Pijat. Dah ni, kau boleh orang buat lah kau bawa tu kan. Pijat baju Ya. Bej je badan lah. Macam buku. Style. Lah. Salah aku. Kan kau ligan hang gila. Siapa suruh ligan? Tu lah. Salah kan ligan. Hak belakang tu ada lagi. Lek lah lu. Tu rekod banyak palak dia. Dia masuk vlog. Buat style. Aduh. Bat. Skrin tu. Lek. Dalam 5 hari. Aku tak apa. Nak beritahu sikit, Bat. Tak apa, malah nak beritahu. Dekat daun. Itu hari hang habis ni hari dia. Tu lah. Sebiji lah, phone melompat. Kami tegak tukar phone tak mau. Dong. Ni, Ada efek. Sekali. hang boleh main tu je dapat. Dah relax lah lu. Dia stress. Dah. Ada aku lagi ah. Ada kat rumah lagi lah. Dia buat stress. Kau tak ada apa pun. Kat rumah phone mah Corby. Mana? Kat rumah Oppo. Dia tu. Bunyi kau. Oppo Samsung. Oppo lagi lah. Anak macam mana lagi? Wena, agak. Batik no. Tak ada lain no. Itu saja untuk hari ini. Okey, sekian dari saya. Awak bicara. Nanti kita sambung. Makan dulu. Fotografer kita yang sangat function ya. Kadang-kadang. Sorry aku function. 555. Girls. Hari ni Mira soft girl ni. Nasi minyak, nasi... ambil apa nasi minyak? Nasi daging. Nasi daging? Daging. Ni nasi apa? Nasi minyak. Nasi minyak. Kan? Okay, pilihan Pia nasi daging. Jadi kita nak tambah lauk apa ya guys? Daging lah. Bukan daging. Rudi dengan Mira ambil isi minyak. Semua minyak. Baik. Apa dah? Okey, apa dah? Apa hati yang? Apa jadi semalam, Baik? Isi tu. Nasi jatuh, Baik. Aduh. Bebek. Macam mana nak rekod drone macam ni? Ha? Apa dia? Macam mana nak rekod drone? PA ni jadi. Macam mana nak rekod drone? Tak ada phone. Tak ada pun dah apa? Ya, dah rekod. Ha? Aku dapat view malam. Loh, baru sehari ada lagi 3 hari ni. View dapat lah. Aduh. Nak view. Saya kita nak cruise lagi macam mana? Tak ada drone. Ha. Apa cruise? Cruise boat. Cruise mana? Boleh. Boleh. Tak boleh. Cruise mana? Boleh. Tak ada cruise ni. Ada cruise lah. Ni. Saya kan naik boat lagi. Dia Enam. Baik. Kita nak pergi lekat stiker dekat tepi kaunter. Tanda hadir nasi minyak alas gong. Rasmi Zuhair bin. Sedap tak? Welcome to nasi dagang atas gong. Sebelum kita balik kita kena ketuk benda tu. Gong dekat depan. Oh, ada gong ah. Gong. Jadi kita akan lekat stiker guys, lekat stiker. Breakfast hari kedua. Alhamdulillah. Stiker baru kita. Khas kita buat untuk Bike Week. Ini untuk Bike Week. Ya.
Cun. Nampak shiny. Mantap. Mantap. Pasar bayang Baiwi Ibu. Cun. Kita dekat pasar Payang sekarang. Awi nak beli kura-kura untuk Nego guys. Dah dapat kurang ni. dia nak beli 4 lah untuk 4 girlfriend. Try lagi. Nego ya suruh beli 4. Boleh beli 4 banyak-banyak. Ambil 2 je. 3 60. Emang ambil kalau apa man? Aku pilih satu colour apa sesuai. Warna rosa dia. Satu ni. Warna pink lah, dia kan soft. Dia colour pink satu. Tekos lah. Keladi. Lavender. Oh, ada warna lavender ke? Tengok. Orang mata yang. Oh, warna purple pun cantik kat man. Tu. Macam Pokemon. Ada Pokemon. Purple lah. Purple lawa man, purple. Aku dah cut yang tu. Kan? Tu lepas. Boleh basi. Boleh. Sorry, sekejap keluar lah. Okay, tu ni. InsyaAllah. New achievement. Kalau kau nak ni kau suruh dia rumah sama-sama, rumah jauh. Alah, boring dua. Apa? Boleh tak? Oh, ambil 3 weh. Adik yang 1. Adik aku satu. Itu satu ke? Adik Piri lah. Oh, adik tu. Aku satu lah. Dia satu, adik dia satu lagi. Satu kan dah simpan rumah sewa. Oh, ya. Nak lapik kaki kat rumah. Ya. Okay. Malu Awi. Tengoklah kamera. Aduh. Naila beri 515. Guys, harga emas dekat Terengganu 515 je. Kalau dekat Penang sekarang ni dalam 57 something. Jadi sekarang kakak kita nak beli satu. Aiman dia survey-survey yang mana cantik. Nanti boleh datang beli. Okay guys, sekarang kami dah habis dah shopping-shopping kat Pasir Payang hari ni. Jadi kami akan gerak ke Baiwi lah. Semua geng-geng. Sekarang dalam pukul 1 lebih macam tu. Apa fotografer kita? Cuba. Jadi kita nak gerak dah. Mari, let's go! Oh, macam ni lah. Aiskrim. Cakap kat vlog. Aiskrim. Hey. Penat. Yang paling function hari ni 555. Terbaik tu. Kita akan belanja suasana Terengganu Bike Week 2026 kat hampa. Jadi jangan lupa like, okey? Cakap like, komen. Like, share and subscribe. Cakap Zaini. Like. Like video kami. Like to my channel. Welcome back to my channel. Kami nak tunjuk kat hampa ni Terengganu Bike Week. Hampa yang tak boleh main ni, kami tolong tunjukkan. Yang tahun ni. Jadi kena like dan komen. Nak komen apa? Komen apa-apa perbezaan tahun lepas punya dengan tahun ni. Okey, hampa tinggalkan komen, okey? Dah siap belum? Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Sepatu rodaku. Ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku. Terbiasa dari dulu. Boy style, heading with the red light. Terengganu International Bike Week. Jom.
kami tengah visit boots askar. Berat dia guys 6.1 kilo. Oh, tapi rasa berat lagi daripada 6 kilo. Tak. Tekan. Cakap. Tekan. Alah pula cakap. Dia cakap kat sana, kat sini dapat. Tak maaf bang, mereka nakal sikit. Budak-budak nakal ni, amboi. Tak, benda ni sesuai untuk bat. Ya, sebab apa? Dia kena ada satu. Ya. Benda ni tahan lasak. Saya order Big Mac tapi Big Mac habis. Habis. Kata-kata? Ha? Kata-kata? Shot je dia skor. Okay. 1, 2. All the effort you put to jump like that. Okay guys, sekarang kita dah sampai dekat Jati Port Ali. Kita nak pergi pusing pulau ya. Tadi kita daripada mana? Pak, cerita sikit Pak. Dari mana? Tadi pagi kita pergi breakfast. Lepas breakfast Pergi Pasar Payang. Pasir Payang. Beli Lepas apa yang tu perlu. apa yang perlu, Lepas tu- shopping. Lepas tu Lepas tu mandi-mandi. mandi-mandi. Balik rehat. Lepas tu kita pergi Terengganu Bike Week. Jom, jam pula. Lepas tu plan asal kita nak pergi Masjid Kristal mana? Tapi hujan. Sayang sekali. Sayang sekali. So pagi kalau ada rezeki Kita sebelum kami pergi. nak ke pulau, Ya. kami akan pergi ke Masjid Kristal dulu. Ya, insya-Allah ke jika ada kesempatan esok. Siapa yang selalu semayang subuh. Okay, kereta pun dah sampai. Kereta pun dah sampai. Kita ready, kita boleh. Tak tahu? Panas ke? Merah-merah dah. Panas sangat. Panas. Panas guys. Nak cendol. Nak cendol pula. Sebab dia kantoi sebab mula-mula dia baring, lepas tu dia melompat sofa ke sofa. Apakah? Tapi suit dia tak lengkap lah. Aku nak ayam main lupa pagi. Hak ni bukan nanotech apa tau. Nanotech. Hak ni asal boleh tembak lah. Cuba cerita clear-clear sikit. Tak boleh, bahaya. Dia kena berlakon pula. Nak buat dalam vlog ni. Sagi kalau Sagi Kelawak man ada. Aku rasa aku tahu. Mesti korang sarung korang punya spending. Tak lah. Ingat kami ni pengutuk lah. Kalau tak tahu, kita buat parah tahu. dan nanti kalau Orang tahu, Na- kita tak tahu. Ya kau. Jangan Cuba berkata cuba call aku. nanti kalau viewer tanya macam mana ni cerita apa ni tak faham macam mana. New universe. Spider-Man home no coming. Oh nak tahu. Ni Spider-Man homeless. Alamak apa ni? Macam ni hantar apa kat grup. Dah masuk vlog ah, dah masuk Kami vlog dah. letak bukti pun banyak kena sensor tu. Kan? Ni kalau post Awak tak hantar gambar full. Mana orang? Dah masuk dalam vlog dah. Dah masuk dalam vlog dah. ni hantar siapa? Siapa? Mary Jane. Jen. Mary Jane aku. Kat Aunty May. Ni baju kelawar siapa? Dia beli kat mak dia apa? Nanti Ke beli kat kita Nur? akan buat trend yang one man, five opposition tu kan.
Shit dah lah. Shit lah. Another life. Keluar kat mata tu. Keluar muka Paan. Esok. Bodoh lah. Esok kita balik. Oh, nak tengok Spiderman. Kan? esok kita Balik ni. lambat kan? Tambat. Kiranya bukan Apa? apa salah. Setakat ni yang aku tengok perempuan yang boleh diselamatkan ialah Wawa. Wawa ya. Tapi Itulah kita kena buat rumah kita. Berantai. Untuk diselamatkan. Tapi ni gila sangat ke? Elok jangan main. Zaza okey. Okay. Cara pakai topi pun tak gila. Oh, seronok. Dah, ni tak puas sebab kalau Naila kalau dia boleh balas tak apa. Jangan kita balas dia diam. Tu. Tu bahaya. Tak bahaya, aku tak takut. Takut tak Takut takut. lah. Aku sarung topi at least rambut dalam. Dah bagi. Dia mula tak apa lah. Rambut tebal boleh. Aku tak takut kalau aku boh lah dia ni. Ya. Boh makcik ni. Statement yang panas. Tarik balik. 3 bulan seterusnya. Ini tuduhan jahat. Keluar, tarik balik. Ada apa yang nak ditembak balik? Apa? Selalunya orang yang diam ni akan menang. Kemenangan untuk orang lelaki. Kita beroleh kemenangan yang pertama. Ni, nak menang bagi gerak tangan ni dulu lah. Boleh gerak dah nak? Tak payah tunjukkan orang-orang tak penting. Kami hantar Mira cukup. Hang memang senyap terus. Tak apa. Dia tak keluar lagi setan dia, tak apa. Dah habis dia ingat kita bertanya. Dah sekarang ni Rudy berbelah bahagi. Nak set perempuan ke nak set lelaki? Berani dia. Takut bini. Tak malu takut bini. Tak boleh. Nanti berat sebelah. Pak Tam lah ni dia set lelaki lah. Tapi kalau Kak Yazid dia bawa Adam, dia lah benda aku. Ada kata-kata apa, Pak Tam? Ada kata-kata apa, Pak Tam? Untuk isi tercinta. Boleh kata-kata apa? Sampai kat bini dia habis dia. Dah ni masa vlog ni. Dia jangan silap kata. Kata-kata saya tak bersalah. Silap kata masuk jerat. Apa yang saya tahu saya tak tahu apa. Apa kita nak naik boat? Aku dah peluh ni. Saya tak tahu. Lepas nak umpah ni. Yang saya tahu, saya tak tahu. Saya tak tahu. Nak dengar cerita? Ya, tapi betul. Kalau tengok betul-betul Pak Tam kata. Sebab dia macam pondan. Ponde. Dah ni tu. Kita pakai tudung. Dia test tudung. Lepas tu dia pun betul lah yang kat atas tu. Nak orang biji kurma. Aku kurma kecil sangat. Kurma. Berani sekat jatuh fitnah cakap kan. Tapi tak tahu siapa dia. Tapi dia jatuh fitnah dah. Sebab kata tadi Sebab akak kami tak pisau. beritahu siapa. Tak pegang kamera tu sama lah dengan tu orang. Apa kata? Apa? Cuba bagi contoh apa kata. Ketua kami Pak An. Aku kata kat Syed je. Ni lah perempuan. Dia pun buka sidang. Ni dah perempuan. Nampak salah lelaki. Betul bang, aku sokong bang. Kalau perempuan lelaki tak nampak. Betul bang, aku sokong. Kemenangan yang nombor 2. Aku selalu cakap thank you kan. Hang ni tak puas hati dengan aku ni. Yang bagus tu tak terima. Tak ada pun tak sebut pun yang bagus, sebut yang tak bagus ya. Yang tak bagus. Aku bohong. Salah tak? Bubuh lah apa dia? Dia macam ni lah. Tak try bubuh apa dia? Dia macam ni. Apa yang baik datang dari lelaki, apa yang tak baik daripada perempuan. Nombor 3. Betulan. Apa yang baik kita terima. Apa yang pure kita tolak. Macam ni lah, tak apa. Nilas lah. Tak apa. Yang nilas lah. Apa last? Nilas lah. Apa last? Lepas ni dia lepak dengan saya. Maju lah benar. Zayan dia. Zayan tu nak berlakon tu. Lepas blur tu.
Alhamdulillah aman. Duduk tanduk hang tu malam tu tak apa. Habis belah. Okay guys, kami on the way nak naik JT dah. Dia lalu belah no, tak boleh selamat dah. Oh, Saya- dia. Sehari Aiman kata, Pia vlog, Pia vlog, Pia. Jangan lupa Pia. Syed, sekarang kita kat mana? Kita sekarang di Pulau Sekati. Pulau Boat tour. Sekati. Boat tour lah. Ya. Dia on the way ke mana? Kita pusing pulau. Pusing pulau. Ni sikit-sikit. Sikit-sikit. Tahun lepas kita mai kita tengok warna lah. Kali ni kita mai kita naik. Ya, Uti, sikit kata-kata. Kata-kata. Cerita lah sikit apa kita buat ni. Belajar tu belajar. Kata kalau weekend ada free masa, time tu kena guna. Ya. Menikmati keindahan. Sekarang kami berada di kawasan Lesung. Daerah Lesung, kawasan di negeri Terengganu, on the way ke pusing-pusing Kuala Terengganu menggunakan boat. So kat sana boat yang nombor 1, geng nombor 1 akan naik boat kat sana. So kami boat yang kedua. Boat kedua ni lawa sikit lah. Nampak kat tu, ada Pia, ada Nabil, ada Pak An, apa semua. Nanti kita tak bagi lepas botol, kita cepat habis. Janganlah, jangan racing. Jangan cepat habis. Jiko tak boleh, dia jiwa racer. Bahayalah Ciko di situ. Dapat kami buat je. Okay guys, jadi kita macam mana sekarang kita nak ke mana? Kita nak meronda Ronda Terengganu naik boat guys. Geng. Kuala je? Yalah. Weh, Abdul Kadir. Tertinggal Abdul Kadir lah. Abdul Kadir. Aduh. Sebut lancar. Astaga. Astaga. No, tengok ni No. No. Jiko. Apa? No, tengok sini No. Apa sebut Satu. Oi, budak tasik. Kicau mania. Syed, tu jabatan apa Syed? Ni Jabatan Pinang ke-5. Jabatan Pulau Pinang ke-5. Jabatan Perangkat Jabatan angkat Kuala Terengganu. Okay, sekarang ni kami akan lalui Jabatan Angkat Kuala Terengganu. Kat sini antara negeri yang sungguh indah, negeri yang memberi kita masa untuk healing. Betul Awi? Ya, tenang, negeri yang tenang. Kalau ada masalah, ada problem, banyak sangat problem, boleh lari dan datang ke negeri yang terindah ini, iaitu Terengganu. Bawalah lukamu, kita healing ke Kuala Terengganu. Let's go. Layan view dulu dengan sunset kat sana. Jabatan angkat atas laut. Sungguh cantik, sungguh indah. Sungguh cantik keindahan. Seperti bunga. Ya, bunga. Guys, kita dah sampai dekat jambatan.
So photoshoot. Kalau nak candak tak payah bawa lah apa. Bagi tahu Continue. tekong boat tu. Terima kasih tu fotografer kesayangan. Okay. Sebab kalau untuk candak lah, kalau nak mancing memang itu. Okey. Naik. Manusia lah. Bukan ni biasa. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Macam mainnya ada. 1, 2, 3. Titanic. Di mana-mana pun guys naik boat dia tanya mengai. Jiwa. Aduh, duduk tengah holiday ni. Dia tanya abang boat mengai. Itu sebab ada orang post tau. Ha. Lelaki ni kalau tak ada hobi mancing, dia gay. Siapa dia post tau? Tiada yang meminta seperti ini, tapi menurutku Tuhan itu baik. Merangkai ceritaku sehebat ini, tetap menunggu dengan hati yang lepas. Kita jumpa Pak Ali di Terengganu guys. Ni Stiker NS dah ada di Ganu guys. viral. Siapa-siapa yang datang Terengganu nanti tangkaplah gambar dengan stiker kami, lepas tu tag kami, okey? Terbaik. Bagi 10 sen. Kami bagi hadiah gift rose 1. Okay, sekarang kita dah sampai dekat tempat dinner kita, House of Losong. Jadi kita akan makan dinner kat sini, santai-santai, relax-relax. Lepas tu kita akan balik. Dan end for day 2 at Terengganu guys. Hari ni kita habiskan aktiviti kita awal sikit sebab mana esok kita kena start hari kita awal. Day 3 kita akan start awal. Jadi sebab tu kita lepas dinner ni kita balik terus. Okay guys, jom kita tengok House of Losong guys. Lagi aku akan belanja apa ambience dia apa semua. Cantik. Dia macam estetik ni tempat. Okay, anak-anak kita dah pulang ya. Selamat pulang anak-anak. Doa apa kat mak hari ni? Doa. Lupa nak doa. Tak doa kat mak. Doa lah. Doa apa? Semoga dia cepat kahwin. Pak An, ada apa Pak An? Aglio oleo beef, Hmm. latte, chocolate mint. Dua ya? Kepala ekor. Saya addictive caffeine. Aduh, bahayalah. Kalau dekat sana saya addictive awet saya. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday. Malas. Es pun habis. Sampai-sampai es habis. Ulang balik. Apa ni? Okay. Satu. Okay. 1, 2, 3. Action. Saya loh. Saya buat apa kat Terengganu? Kami berjalan-jalan. Berjalan-jalan. Dengan berjalan-jalan dengan sepatu rodaku. Jalan-jalan. Okay, so guys, thank you for watching us and thank you for supporting us. Ya, Start kami vlog sampai dah sekarang. Okay, kita buat ending lah untuk day 2, episode 2. Okay, untuk day 2, sebelum kita tutup, saya nak cakap terima kasih sangat-sangat kepada korang semua dan teruskan support NS sebab lepas ni lagi banyak benda yang kami nak beri untuk orang tonton. So ya, jangan lupa So
dengannya, dengan dia langkahku sempurna. Jatuh cinta memang manis, apalagi ada kamu di sini. Genggam tanganku sayang, kau tak ini tak sama tanpamu. Okay, jadi batch pertama akan pulang dulu. Hang balik sekali. Lepas tu keluar lagi dah. Ha? Keluar balik tak? Tidur ah. Dia kacau Nabil tak? Kacau Nabi dulu. Nabi nak keluar kot. Okay, kita balik dulu. Mungkin sekejap lagi budak-budak lelaki ada pergi bike week balik. Dia pun nak pergi buat ambil lucky draw. Maybe dia akan vlogging sikit. Aku akan masukkan klip dalam ni. Seterusnya kita jumpa next episode lah. Bye bye. Kami di hadapan rumah boys sebab nak buat rantai tayar sister kita dah kering. Jadi nak minta dia orang bubuh minyak rantai jap. Jadi ni aku rekod sebagai bukti lah. Sebagai bukti benda ni tak ada apa-apa ya. Nanti ada jatuh-jatuh fitnah, tak nak. Jadi kita buat rekod video. Bukan Syed, bukan. Tolak Syed, tolak. Ni dah lah buat free show tadi. Bukan, tolak ke sana. Syed elok lah. Tak apalah, bagus juga Syed elok lah. Malam ni kami main dekat event ni. Saja nak shopping sikit-sikit. Lepas tu saja nak try lucky draw. Kok-kok ada rezeki dapat lucky draw, boleh bawa balik Velfire. Motor tinggal kat Terengganu dulu. CBR Triple R Soul. Ni Ducati V4. Apa dia V4 bang? V4S lah? Ya, V4S. Harga tu hampir 200,000. Boleh jual buah pinggang. Oh, yang motor ni. Ni terasa second hand ni. 165. Sekarang ni antara JGR, motor kegilaan ramai orang, motor EV. Tapi top speed boleh kejar Ducati. Tengah main gila. JGR EV Lion. Ni kami on the way ke main stage, iaitu bawah kemah yang melibatkan perasmian Terengganu International Bike Week 2026 dan juga lucky draw. Kita layan dulu. Kita beri arah. Baik kat sana, memang kat sana terlalu crowd, terlalu ramai. So tengok dulu keadaan macam mana. Kicap tak banyak dah ni. Follow Force TV, kita main kicap. Okay. Pentas Terengganu International Bike Week. So kami lalu kat sini. Malam ni sungguh meriah. Banyak aktiviti. Makanan pun banyak. Orang pun ramai daripada siang. Mungkin sebab cuaca sejuk malam ni. Pada siang tadi panas gila. Oh weh, penuh merah, penuh api. Bersama AZ. First time. Yeah. First time.
Romantik masa dahulu tidak berdusta, menebus silaku. Oh teman, maafkan aku. Kini aku akui. Apa dia? Sekarang kita dekat Bike Week, Terengganu Bike Week 2026. Bawa. Paling ni, kurang ni, siapa ada baju ni baru fighter. Baju putih tu kami tak layak. Kalah dinner. Sini. Kalah dinner. Walaupun full slot. Walaupun tak masuk dinner. Motor semua hebat-hebat kat sini. Macam-macam motor dah. Motor terlepas tu. Oh ni? Ya buka. Terlalu banyak motor. Hebat-hebat. Seriusnya kamu. Yang tu duk healing-healing. Esok kamu naik kereta kan? Ha.